Take one, three, two, one, and action. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada warga SK Tumpak 1. Dan salam sepakat membina kecemerlangan. Dan hari ini anda semua bersama dengan kami, bakal guru pelatih daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia dalam episod yang sungguh eksklusif pada hari ini. Okay, sebelum tu kita bolehlah berkenalan dulu dengan penonton kita. Jadi nama saya Haifah Sorfina Binti Hasni. Dan nama saya Muhammad Amsyar Zahili bin Jaafar. Saya daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Dan saya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Yes. So sebenarnya hari ini hari terakhir kami lah untuk PBS. Sepanjang 2 minggu kami di sini dan hari ini dah tiba ke hari yang terakhir lah. Jadi mungkin sebelum tu kita boleh tanya dulu Cikgu Haifah, apa itu sebenarnya PBS ataupun pengalaman berasaskan sekolah lah. Okay, Cikgu Amsyar. Sebenarnya PBS ni adalah pengalaman berasaskan sekolah yang mana kita harus laksanakan sebagai a part of our pentaksiran berterusan semester ni. So PBS ni kita dah laksanakan di sekolah ni selama 2 minggu. Jadi sebelum tu saya nak tanyalah, apa pengalaman ya PBS Cikgu Amsyar dekat sekolah Tumpak 1? Pengalaman sepanjang 2 minggu sini pengalaman, sebenarnya banyak pengalaman yang menarik sebenarnya. Sebab sekolah ni sendiri sekolah lama saya. Jadi ibarat saya pulang ke mana tempat asalnya saya. Dan sepanjang 2 minggu kat sini saya jumpa ramai cikgu-cikgu saya yang dulu. Jadi saya dapat belajar banyak perkara. Saya dapat tengok macam mana cikgu-cikgu menggunakan kaedah pengajaran, macam mana pendekatan yang cikgu buat. Dan benda tu sedikit sebanyak dapat menambah ilmu kepada saya juga. Sebagai saya ni orang kata guru pelatih untuk 2-3 tahun lagi, insyaAllah kalau saya posting, mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada sekarang ni boleh saya gunakan untuk masa akan datang lah. Kalau bagi Cikgu Haifah? Okay, kalau bagi saya, macam seperti mana cikgu tahulah, saya ni kan dari sekolah kebahasaan Menengah 1 kan, bukan daripada sekolah ni. Tapi saya memilih untuk buat PBS dekat sini sebab bagi saya sekolah ni menarik lah dekat Tumpak ni. Jadi pengalaman saya Alhamdulillah sangat boleh saya kata sangat bagus lah sebab cikgu-cikgu pentadbir apa semua sangat membantu kita. Macam kita tahu kan, sangat membantu kita dalam melaksanakan tugas kita ni. Ya betul. Kalau kita tengok walaupun jadual cikgu-cikgu ni padat, tapi sebenarnya dia bagi kerjasama yang padu walaupun dia busy dengan kelas kan, tapi dia still lagi curi-curi masa untuk bantu kita sebab dia tahu tujuan kita datang sini bukannya untuk bersukaria ke apa, tapi tujuan kita datang sini ni untuk kita siapkan tugasan kita kan, untuk kita buat. Kalau senang katanya macam kerja lapangan lah PBS ni sebenarnya kan. Okay, jadi bagi Cikgu Haifah, apa pengalaman Cikgu Haifah sepanjang sekolah rendah dulu? Apa yang Cikgu Haifah ingat? Okay, momen yang pada saya ingat Kalau saya, masa saya sekolah rendah dulu, student sudah banyak kita buat macam benda-benda pelik kan. Ya betul. Tapi yang paling saya ingat sekali kes saya kena panggil kat depan time perhimpunan sebab saya sebab saya dengan kawan-kawan saya kantai pecahkan pasu dekat pejabat. So kita orang kena panggil depan, lepas tu kena rotan lah. Lepas tu kena ganti pasu? Tak kena pun, Alhamdulillah. Jadi Cikgu Amsyar ada ke momen-momen yang paling Cikgu Amsyar ingat? Kalau momen sebenarnya banyak. Momen sekolah rendah banyak yang mana saya dapat imbau kembali bila saya jejak sini. Nak kata saya ni sebenarnya seorang yang bukanlah murid yang nakal over sangat. Saya just jenis yang macam nakal tapi dia still lagi level yang bawah-bawah. Tak nakal sangat lah. Tak nakal sangat lah. Cuma nakal saya ni, kalau cikgu sini dia kenal yang saya ni jenis banyak mulut. Jadi saya ni jenis orang kata macam aktif ke apa. Jadi sebenarnya benda tu lah yang sedikit sebanyak meninggalkan kesan lah kepada saya. Yang saya paling ingat banyak kalau saya nak imbau kembali momen tu, semua saya tak dapat saya nak ungkapkan satu-satu, tapi saya boleh ceritakan satu lah. Yang mana pengalaman yang paling berharga bagi saya waktu saya darjah 5, 2017 waktu tu. Masa tu saya menyertai satu, kalau dulu kita panggil MTQ Majlis Tilawah Quran, dan waktu tu saya join bercerita
Ataupun sekarang ni dia dah tak panggil bercerita dah, dia panggil Dai Cilik sekarang ni. Tapi kita tak tahu macam mana format dia tu. Tapi waktu tu yang paling saya ingatnya saya join bercerita dan waktu saya 2 orang. Perempuan dan saya wakil lelaki lah. Waktu tu orang tahu yang SK241 ni memang melahirkan bakat-bakat dalam bidang bercerita tu sendiri lah. Dan alhamdulillah waktu tu ada 3 orang yang melatih saya waktu tu. Yang pertama boleh saya sebut Ustazah Rashidah, yang Ustazah tengok Ustazah Wan Zahirah dan juga Ustazah Masfalinda. Ketiga-tiga ni yang masih lagi ada kat sini Ustazah Masfalinda dan Ustazah Rashidah dan Ustazah Wan Zahirah tu tukar waktu saya darjah 6, darjah 5, darjah 6 macam tu lah. Tukar sekolah. Dan yang masih lagi ada Ustazah Masfalinda. Dan Ustazah Masfalinda ni yang asah bakat saya dengan rakan saya. Hasil daripada kerjasama dia orang bertiga ni, alhamdulillah waktu tu kami dapat ke peringkat kebangsaan waktu tu. Saya pada tahun 2017 ke peringkat kebangsaan dan rakan saya seorang lagi tu pada tahun 2018 ke peringkat kebangsaan juga. Jadi itulah satu pengalaman yang berharga sebab secara tak langsung sebenarnya saya boleh bawa nama saya. Pertama saya boleh bawa nama saya dan saya boleh bawa sekali nama SK241. Sebab tu saya rasa SK241 ni sangat memberi kesan yang mendalam lah kepada saya. So banyaklah achievement cikgu dekat sekolah ni Banyaklah alhamdulillah. Itu pun hasil daripada didikan cikgu-cikgu yang ada sekarang ni lah. Okey baik. Mungkin Cikgu Haifah boleh bagi sedikit pencerahan. Apa yang Cikgu Haifah rasa, adakah cikgu pernah terfikir yang cikgu akan jadi cikgu? One day. Dulu saya tak nak jadi cikgu sebenarnya. Kenapa? Sebab mestilah kalau as student kan, mestilah kita tak nak kembali ke sekolah balik. Macam time kita kat sekolah tu, bila habis sekolah kita dah tak nak lah pergi sekolah. Kita nak pergi dunia luar pula kan. Nak kena bangun pagi lagi. Nak kena bangun pagi apa semua, balik pukul 2 lagi, tak nak lah. Tapi saya macam bila saya dah masuk IPG ni, kita dah develop minat tu sendiri. Macam kita pun dah willingly nak jadi cikgu, nak pergi sekolah, nak ada berazam untuk didik murid-murid dan sebagainya kan. Dan bila kita laksanakan PBS ni, ia adalah salah satu cara untuk kita develop lagi kita punya interest untuk menjadi cikgu ni. Sebab kita tengok macam mana sekolah ni berjalan apa semua, kita tengok cara cikgu mengajar murid, macam mana pentadbir-pentadbir ni mentadbir sekolah dan sebagainya. Jadi PBS ni macam buka mata saya lah untuk tengok bagaimana institut organisasi dekat sekolah tu berjalan. Lepas tu sebenarnya masa saya student dulu, saya nak jadi macam interior designer. Macam faham. Suka macam, seni suka dah juga. Macam saya minat benda-benda macam tu lah, tapi tak ada rezeki lah untuk saya pursue dekat arah-arah tu. Kalau cikgu pula macam mana? Kalau bagi saya sebenarnya langsung dalam fikiran saya tak pernah terfikir pun untuk jadi cikgu. Dan sebenarnya cikgu ni tak ada dalam minat saya sejujurnya waktu tu. Sebab waktu tu yang betul-betul saya minat mendalam ni, waktu tu saya nak jadi, waktu dulu nak jadi lawyer, nak jadi peguam lah, nak jadi peguam. Sebab rasa macam profession tu macam kena dengan diri saya. Sebab saya ni jenis yang suka cakap. Jadi saya rasa benda tu macam menarik, sangat-sangat menarik lah. Tapi waktu saya dapat tawaran IPG tu, saya tanya pendapat orang ramai lah. Saya tanya pendapat orang ramai dan saya dapat dorongan daripada parents saya juga lah. Yang mana pada waktu tu dia kata cuba pergi ke IPG. Walaupun dia tahu yang saya sebenarnya tak minat. Langsung tak ada dalam list, langsung tak pernah terfikir untuk jadi cikgu. Memang tak minat langsung, sikit pun tak ada. Tapi sebabkan dorongan daripada tu dan orang kata IPG ni dia bagus sebab masa depan dah terjamin. Lepas tu belajar dia pun macam tak ada lah terlalu stres. Macam bidang-bidang lain kan. Macam bidang yang saya nak, bidang undang-undang, sebenarnya dia agak mencabar lah. Tapi pada waktu tu orang kata pendapat parents ni yang terbaik kan. Jadi kita cuba dan pada waktu hari pertama saya jejak kaki ke IPG tu lah sendiri. Saya mendaftar tu pada waktu tu tak ada rasa apa lagi, tak ada rasa apa. Tapi selepas bulan, 2 bulan pada waktu tu, saya dapat rasa lah yang sedikit sebanyak benda ni dia dapat dipupuk sebenarnya. Minat ni dapat dipupuk. Antara nak dengan tak nak aja sebenarnya. Minat ni kita dapat pupuk dan
Alhamdulillah sampai sekarang saya rasa saya tak pernah menyesal untuk masuk ke IPG dan saya bersyukur sangat-sangat sebab Allah dah takdirkan untuk saya masuk ke IPG yang mana orang kata peluang dah betul-betul cerah. Tinggal rajin dengan malas je. Ya. Yeah, sebab laluan kita dah terbuka luas. Okay, mungkin Cikgu Haifa rasalah kan, apa Cikgu Haifa punya harapan untuk generasi akan datang dalam bidang pendidikan kita ni sendiri? Okay, short and sweet lah. Saya sebagai bakal guru ni, saya berharap generasi kita yang akan datang ni, yang masa kita akan didik ni, generasi alpha Ya, ke beta? Alpha. Alpha. Jadi saya harap generasi alpha ni ingin belajar lah. Sebab kalau bila student tu nak belajar, insyaAllah kita boleh didik. Jadi saya harap parents juga memainkan peranan yang penting lah supaya anak-anak kita ni rasa nak belajar pada masa akan datang. Faham? Juga insyaAllah. Kalau saya macam sependapat je lah. Sebabnya sebenarnya generasi yang akan datang ni generasi yang dah disediakan dengan pelbagai kemudahan. Senang kata dah disuap dengan pelbagai jenis kemudahan yang ada lah. Contoh macam internet, teknologi yang ada sekarang ni. Sebenarnya benda tu dah memudahkan urusan. Kalau dari bidang pelajaran ni memang dah sangat-sangat memberi satu kemudahan lah kepada murid-murid itu sendiri, kepada generasi akan datang. Kalau nak dibandingkan dengan zaman kita dulu, walaupun tak adalah lama sangat, tapi pada waktu tu teknologi tak adalah berkembang macam zaman sekarang ni kan. Zaman sekarang ni murid-murid tahun 1 pun dah ada phone. Tahun 1, tahun 2. Kalau tu yang lagi baik tu kena iPhone. iPhone dah ada lah. Macam kita dulu guna phone biasa kan. Tu pun dah jam 6 tingkatan 1 baru dapat. Dan sebenarnya benda tu, teknologi ni memudahkan kita sebenarnya. Betul. Tapi kita kena pandai guna, kita kena pandai bahagikan. Sebab teknologi ni ibarat pisau lah. Pisau kan. Pisau ni kalau kita guna untuk benda yang betul, dia akan memberi faedah. Ya. Kita nak masak, kita guna pisau, potong-potong bawang kan. Tapi kalau pisau ni kita guna untuk benda-benda yang tak elok, macam benda-benda yang na'udzubillah, kita tak nak lah, benda-benda yang mencederakan orang ke apa. Jadi teknologi ni ibarat pisau. Kalau kita guna ke arah kebaikan, benda tu sebenarnya memberi kita satu manfaat, satu kemudahan untuk kita. So untuk generasi akan datang ni satu je, semua dah disediakan, cuma rajin usaha, tu je lah. Rajin tu yang paling penting. Kalau malas, walaupun dah disediakan banyak kat depan, dah dihidangkan dengan pelbagai jenis kemudahan, tapi kalau kita malas, still tak dapat ubah apa-apa. Okay. Betul tu. Jadi saya rasa berakhir dah kita punya sesi podcast ni. Jadi akhir kata saya nak ucapkan terima kasihlah kepada warga Tumpat 1 sebab banyak menolong kami PBS 1 dan juga PBS 2 dalam melaksanakan kita orang punya tugasan ni sepanjang 2 minggu. Kepada guru besar, para pentadbir, Cikgu Zulhaimi sendiri banyak tolong kita bagi tahu program-program dan sebagainya. Jadi saya ingin ucap terima kasih sangat-sangat. Ya betul, dan akhir kata daripada saya dan rakan-rakan saya, mewakili semua rakan-rakan, nak menyusun 10 jari, mohon kemaafan. Andai ada kesilapan daripada pihak kami dari segi tutur kata, perlakuan ataupun apa-apa aspek lah yang mungkin mengguris hati guru-guru, harap dapat diampunkan. Dan saya juga mendoakan supaya SK Tumpat 1 ni terus cemerlang dan teruslah jaga nama baik SK Tumpat 1 dan angkatlah martabat SK Tumpat 1 ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Jadi itu saja daripada kami. Jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye.